Nak bergaduh dengan owner workshop ke? Paling saya berkeras sikit pun sebab lambat hantar. Apa tu, nak dapat balik tu lambat. Oh, lambat siap. Lambat siap lah, lambat siap. Itu je lah. Tapi belum ada pengalaman yang teruk dengan diorang lah. Selalu saya cakap diorang follow je. Kena inform awal. Abang buat video sekarang ni kan dah ada WhatsApp. Buat video bang. Yang ni jam lah 2 biji. Nak kena panggil orang wedding, buka. So customer boleh faham benda macam tu. Yang biasanya orang marah, dia cakap 2 hari. Tapi dah sampai 2 hari tu ada masalah, dia tak inform. Lepas tu minta lagi, tambah hari. Minta tambah hari. Okay. Bila ni customer pula kena cari. Kereta aku dah siap belum? Yang tu jadi orang fed up. Benda tu kena bagi tahu elok-elok. InsyaAllah orang boleh terima lah benda tu. Sebab saya jenis yang, kalau saya hantar motor ke kereta ke, saya jenis tak suka simpan kereta kat bengkel. Kalau saya hantar pagi, petang saya nak siap. Saya suruh cakap macam tu. Lantak kau lah, kau nak kata aku gila ke apa, tapi aku kalau, dan aku sanggup bayar apa-apa saja. Aku tak kisah. Aku bukannya berkira. Sebab aku tahu dia pun cek makan. So apa dia nak dia, dan kita bagi dia, tapi kita nak cepat siap. Saya tak suka macam kereta sadai dekat luar shop block. Saya tak suka. Okay, kembali lagi kita dengan brother yang tak asing lagi, ketua Brotherhood, iaitu Lando Zawawi. So ni segmen kedua, kita akan banyak berbincang ataupun berbicara tentang isu-isu ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan otomotif lah. Kan? Sebab podcast ni dianjurkan oleh workshop. Itu workshop kereta. Transmatic Auto Banks tu workshop kereta. Banyak kereta kan? Jadi itulah. Dalam macam si Ami aku nampak lalu tadi. Hei! Jadinya tak kena pula kalau kita tak berbicara pasal kereta. Gitu, takkan nak sembang pasal motor. Tapi sikit-sikit pun ada juga motor kot. Yalah. Jadi soalan pertama dan bukan yang terakhir. Jadi soalan pertama, kenapa kereta-kereta kat Malaysia ni, apa pendapat Lando lah kan? Kenapa kereta kat Malaysia ni dah rosak? Ada barang bawah, barang bawah bunyi lah apa. Kalau kita tengok dekat overseas, tak adalah macam tu kan. Contoh kereta konti, masa duduk dekat luar negara, elok je, tak ada masalah apa kan. Owner pakai sampai dia jual lah. Okey je suspension Okey lah, terutama maksudnya suspension lah. kalau kita tengok kurang lah komplain-komplain kan. Tak ada nampak jalan dekat overseas macam Puncak Haram ada? Ada macam kat Pasir Gudang ada? Tak ada kan? Ada kau nampak satu spot dekat luar negara, satu spot banyak kedai-kedai aksesori suspension, tayar second hand semua ni banyak. Macam kat Kelang ada? Tak ada. Kat Kelang je banyak. Banyak lagi kan. Memang tempat pot buat duit lah. Pot buat duit. Jalan rosak ni, terutama di Malaysia, terutama apabila bro cakap berbunyi, of course dia akan melibatkan suspension. Ini masalah yang berlanjutan di Malaysia ni. Di mana kemudian disokong pula dengan bengkel kereta yang buat bisnes pula tu kan. Suspension peluang buat duit lah tu. Rezeki lah sebenarnya. Rezeki kan. Tak campur lagi mamat-mamat yang naik motor tukang tampal tiup kan, dengan berdasing atas jalan, dengan tayar celup atas jalan, dengan paku atas jalan kan. Dekat luar negara kurang. Kalau you go to Thailand, even you go to Singapore, even you go to Australia, even you go to Indonesia pun sekali pun, kita tak payah pergi jauh. Di jalan utama lah, kan. Much better daripada Malaysia. Tapi Malaysia ni itulah kan. Bayar cukai pun itulah. Saya harap kerajaan boleh kurangkan harga cukai di Semenanjung ni, terutama penduduk di Puncak Haram dan Setiharam dan Saharam. Saharam paling penting lah. Saharam paling penting. Sorry saya Saharam pula. Salam. Tak apa, aku panggil Saharam. Agar dapat harga cukai jalan macam dekat Sabah Sarawak lah, agak-agak. Oh ya tak ya. Cukai kat sana murah. Murah. Rendah. Dia sedar diri. Ya. Sedar diri, bagus lah kerajaan belah sana. Dia sedar diri. Tapi kita pernah pergi kat sana. Lando mungkin lagilah banyak pergi kat sana kan. Jalan kat sana, rasanya jalan kat sana lagi teruk ke lagi better daripada kat sini. Pen Borneo sampai sekarang tak settle lagi bro. Dekat Sipitang tu, Pen Borneo dekat Sipitang, daerah Sipitang macam mari. Macam emas. Berdebu-debu, tak siap-siap lagi. Tak tahulah berapa tahun lagi nak siap. Itulah isu dia. Isu dia sekarang ni, apa soalan saya tanya tadi, kereta cepat rosak. Sebab so maksudnya jalan ni boleh jadi punca jugalah. Itu nombor satu sebagai penyumbang. Pada saya lah, penyumbang kerosakan jalan, penyumbang kepada kerosakan kenderaan, nombor satu pasal struktur jalan raya masih tak terjaga. Itu nombor satu lah.
Sebab jarang orang bawa kereta, beli baru kereta atau even you beli kereta second hand, of course you dah check dulu kondisi macam mana. Takkan kau nak bawa gila babi. Betul tak? Sebagai pengguna, kita nak jaga barang kita. Kan? Tapi bila jalan raya macam tu, dah memaksa kita pula mengeluarkan kos. Kan? You, honestly, tanya you, berapa kali suspension ni rosak atau tukar tayar atau rim pecah ke berapa kali? Banyak kali. You, bro? Dah setakat 2-3 kali seumur hidup. Kalau bro sendiri dah 2-3 kali, bro sendiri dah 4-5-6 kali, saya sendiri dah banyak kali. Satu Malaysia ni baru banyak kerugian yang pembayar cukai terpaksa tanggung mata-mata oleh jalan raya yang macam lahanat ni. Ya, kalau macam lubang, ada yang rumah yang kita tak boleh elak. Tak boleh elak. Yang jalan gelap. Gelap macam mana? Dah dekat pun nampak. Ataupun kenderaan dekat depan macam ni, time jam, di depan, dia lalu lubang. Terlanggar juga. Itu penunggang banyak meninggal. Tak sempat sebab dia belakang sebab traffic jam kan, traffic kan. Rapat. Banyak motor. Jadi saya rasa saya berminat juga. Mungkin kita boleh tengok dari sudut dalam sudut teknikal juga. Kita tanya Syafiq lah. Tanya Syafiq. Dari tadi asyik tanya Lando ya kan. Kita tanya Syafiq pula sebagai wakil daripada Transmetik Autobahn. So macam mana boleh faktor jalan ni menyebabkan kereta cepat rosak? Salah satunya kalau dia tengok kereta tu biasa lalu jalan mana. Lagi satu, kebanyakan suspension yang rosak dia duduk belah kiri. Oh, banyak belah kiri rosak. Belah kanan. Kenapa? Kebanyakan. Kenapa? Sebab bini makin kat Malaysia makin berkembang ke macam mana? Kalau ikutkan kita biasa duduk belah kanan. Betul. Tapi kalau ikutkan jalan yang rosak tu kebanyakannya duduk belah kiri. Sebab belah kiri kenderaan berat lalu. Kebanyakannya betul semua. Betul. Tapi kalau untuk dari segi maintenance dekat kereta tu sendiri, kalau cakap lebih first untuk Europe punya, dia jarang rosak. Bukan jarang lah, tak kerak macam kat Malaysia. Tapi dia salah satu punca dia of course lah jalan raya kan. Jalan raya, lepas tu cara pemanduan, cara penggunaan begitu sendiri. Ada macam abang cakap tadi, ada yang cakap kita sayang kereta kita. Lepas tu kita kena bawa tu, kita memang jaga lah. Ya, majoriti kita akan jagalah. Jarang nak rosakkan kenderaan sendiri. Kalau kenderaan company ataupun kenderaan sewa, biasanya staff tekan je. Ada bawa sawit pun ada. Dia bawa sawit pun ada kes. Bawa lembu ada. Lagar bawa lembu. Ada. BLM. So yang tu memang akan lagi cepat rosak lah. Tapi kalau jalan tu cantik, tak rosak juga benda tu. So lagi satu nak bagi compare sikit lah. Untuk kalau macam kereta Europe ataupun Continental, jalan tu sendiri pernah bawa? Pernah rasa tak? Pernah drive lah. Model SLK Mercedes. So dekat untuk suspension ni, nak compare kereta local dengan kereta luar, dia punya suspension tu memang banyak lah. Dia punya arm tu. Jadinya kompleks. Jadinya bila kita drive, beza. Bila orang bawa konti ni, setakat lubang kecil ni dia tak rasa sangat. Dia lalu. Sebab tu orang-orang besar lalu dia rasa jalan tu okey. Sebab tu pengalaman JK tak rasa. Menteri tak rasa. Kalau dia datang bawa sagar ke kan, dia akan rasa benda tu. Janganlah kata sagar rasa aku. Faham. Bab kereta ni dia memang rumit sikit kan. Kalau cerita suspension kita apa tadi lagi apa? Suspension lah, lower arm lah. Tak payah kita cerita pasal banjir pula sekarang ni. So kalau kita tengok dalam Selangor sendiri ni kan, banyak banjir berlaku. Macam utamanya banjir kilat lah. Banjir kilat KL ni pun, di luar jangka. Air bertakung. Jadi banyak kereta yang tenggelam. Bila melibatkan banjir kilat ni mengalami kerugian. Contoh gearbox rosak, ECU rosak. Sebab kebanyakan kereta sekarang ni banyak dia elektronik part. Dia tak boleh kena air. So dekat Malaysia ni kalau banjir kilat sekejap kan, 2 jam dalam keadaan jam, tak boleh nak alih kereta, tenggelam. So yang tu kalau yang tak ambil insurans banjir, kena tanggung sendiri. Jadi soalan dia tadi baru intro, belum soalan. Soalan dia, siapa yang bertanggungjawab sebenarnya? Dan untuk yang pihak yang bertanggungjawab tu, panas sikit ni. Dia susah nak jawab soalan ni. Sebagaimana
sebab Malaysia ni dia banyak pecahan. Pecahan persepadanan, pecahan dari segi penguatkuasaan. Sebagai contoh jalan mungkin jalan JKR. Tapi dia punya longkang atau parit sebelah tu bawa GPS. Ada kawasan yang jalan JKR tapi tak tahu macam mana longkang tu bawa PBT atau selenggara pokok tu PBT. Bila selenggara pokok ni, saya cakap selenggara pokok mengakibatkan banjir sebab banyak yang diorang potong-potong pokok, dia tak collect balik, dia terus humban dekat dalam longkang. Ni banyak berlaku. Baru-baru ni saya viralkan 2 kejadian dekat dekat Melaka. Berlaku. Warga asing kan. Patutnya dia kutip sampah tu, dia terus campak dekat longkang. Tak ada siapa check. Warga asing lagi. Jadi susah nak cakap. Kena nak pinpoint siapa salah tu, kita kena selidik sendiri. Kena pergi lokasi tu, betul sini jalan JKR, ni betul sah. Lah longkang bawa JKR. Ini sah, ini bawa GPS. Tapi sebagai layman ataupun sebagai pembayar cukai, orang biasa, siapa kita nak tahu? Kadang-kadang diorang pun keliru. Kan? Kemudian ditambah pula sikap pemandu-pemandu kita yang suka buang-buang sampah. Tapi ramai masalah kan Lando. Ni kadang-kadang pemandu pun buang sampah. Tapi kita boleh compare, pemandu buang sampah pun takkanlah bawa guni hitam buang macam tu tengah jalan, tak adanya. Betul tak? Paling hebat pun potong rokok kan, paling hebat pun tisu, benda-benda kecil-kecil je. Tak ada sampah-sampah yang besar-besar ni sebenarnya daripada banyak penyelenggaraan jalan tu sendiri. Contohnya kawasan-kawasan yang ada pembinaan developer kan, taik simen dia yang jatuh dekat tepi longkang, pasir-pasir batu-batu yang jatuh kan, lumpur bila hujan, lumpur dan sebagainya. Itu yang buat sangkut tu. Kemudian penyelenggaraan longkang sendiri di Malaysia, culvert selalu rosak. Culvert jangan check tu, pasir gudang yang jalan pecah selalu tu, yang tiap-tiap tahun berpuluh juta keluar tu. Itu bukan sebab isu jalan saja. Culvert dia tak pernah check bila ada gap, air akan masuk tengah jalan. Bila tengah jalan, naik kat tengah jalan. Tu yang pecah berkali-kali. Saya dah cakap banyak kali dengan orang, tak percaya kan? Tapi diorang lagi suka makan duit. Setiap tahun dapat peruntukan. Diorang tak check longkang siapa. Sebab dia kata, kontrak aku buat jalan dia, bukan longkang. Pandai juga dia. Dia diam je lah. Jadi job selalu ada. Itulah Malaysia. Kebertanggungjawaban tu patut ada. Dan lagi satu lah saya harap kepada belia-belia kat luar sana, tolonglah jangan malu bekerja tengah panas dan kotor. Terutama di orang kata kategori blue collar, collar biru. Tolonglah jangan malu. Malaysia ni, minta maaf lah, daripada zaman Tok Kaduk dulu, orang minta maaf ni mungkin sebab didikan kita lah. Orang Melayu ni, minta maaf cakap, dari dulu bangga anak kerja dengan British ni zaman dulu, masa sebelum merdeka. Anak bangga British kan. Padahal anak petani, penuri getah kan, nelayan, ada satu status. Anak dia kerja dengan British, walaupun peon aja kan, tapi situ ada kipas kan, situ pakai smart. Mentality. Orang tu belum ada aircon lagi. Mentality kan. Sampailah membawa kepada hari ini, semua nak kerja kat aircon, semua nak kemas. Padahal Malaysia sangat memerlukan belia tenaga kerja yang bekerja di arena yang 3D ni, 3D. Dangerous, dirty ni semua kan. Kalau tak, siapa nak buat? Kalau kita tengok di Australia, kalau bandingkan arkitek dan juga pembuat rumah, dekat Malaysia arkitek kaya, orang buat rumah biasa-biasa, ada miskin, banyak hutang pun ada lagi banyak. Dekat luar negara, orang buat rumah ni banyak duit, arkitek biasa je. Dan golongan paling kaya dekat luar negara, terutama di Australia, adalah pelombong, yang memang muka hitam masuk lombong ni, cari opal, cari emas dekat Calgary, kotor-kotor ni, tapi banyak duit. You percaya tak? Locksmith buat kunci dekat Australia ada kita pun share, sebab mereka hargai kerjaya yang pakai tangan. Betul tak? Dekat Malaysia kita hargai qualification. Padahal qualification sekarang banyak boleh beli kan. Datuk pun banyak beli juga. Datuk banyak beli juga. Ini salah mana si Lando bila nak beli? Tak payah. Tak payah. So sekarang ni, sebab itulah Malaysia ni, jenayah yang paling susah nak settlekan adalah jenayah kola putih. Betul tak? Jadi kola putih sampai terpaksa create SPRM. High profile kan. So saya lebih suka kalau belia kita buka mata dan mula kerja di lapangan blue collar ni, buat rumah atau buat jalan kan, jarang kita nampak.
yang buat komik semua saya dengan ada seorang lagi orang Melayu, yang dua orang yang Melayu. Yang lain-lain tu banyak rebrand saja. Kan? So ambil peluang ni. Tapi saya harap kerajaan pun memberilah insentif. Kan? Bagi galakkan apa tu. Tapi bagus yang TVET baru-baru yang kerajaan galakkan akademik TVET kan. TVET tu bagus. Mula dah ke arah blue collar lah. Secara profesional. Kita galakkan tu. Kenapa ramai yang tak nak buat kerja tu? Itulah sebab mentaliti tu dibawa daripada dulu lagi. Tak glamour kan. Kau nak cakap apa? Bayaran? Bayaran. Nak kata orang Indon bekerja Indonesia buat rumah satu hari 200 pun ada. Satu hari tau. Yang bawa forklift tu. Yang bawa kadang 300-400 pun ada juga. Diorang boleh demand. They can demand because diorang tahu orang Melayu kita, budak-budak kita tak nak buat. Siapa nak buat kalau diorang tak buat? So ambil peluang ni, belia-belia kat luar sana kan, kerja dengan tangan. Sebab apa? Dari segi agama sendiri, orang yang bekerja, dia yang buat, dia yang patut dapat lebih. Yang pakai qualification ni cakap je apa-apa, kau tak turun site pun kan. Ya, ini kau diagram dia, ini wiring diagram you buat ni ini plan bangunan you buat ini Yang buat warga asing. Itu yang kualiti sekarang ni. Pemaju-pemaju pun jahanam juga. Jahanam juga. Nama besar, nama pemaju besar tapi jahanam. So saya haraplah buka mata sama-sama dengan Brotherhood, kita memperkasakan karier yang ke arah yang gunakan tenaga kudrat kita ni. Saya dulu kat Australia konon-konon lah nak belajar kerja buat jalan. Saya tanya kontraktor, saya nak kerja free je. Dia tak bagi. Tak bayar. Tahu tak yang buat kerja jalan kat Australia tu? Only white Australian saja. Saya tanya kenapa tak bagi warga asing nak belajar pun? Tak. Dia kata biar dia majukan negara dia pakai tangan. Tangan sendiri, punya semangat patriotik pada negara dia sendiri. Kita kalau boleh malas lah buat jalan apa, panggil lah Bangla ke, panggil lah warga asing lain. Bangla banyak jalan. Kan? Padahal Bangladesh sana pun jalan hanat juga. Dia lagi pandai begitu. Apa-apa tanya bos. Itulah. Nado banyak memperjuangkan isu keselamatan. Apa-apa yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya ni. Nado sebenarnya pernah aksiden tak? Aksiden saya banyak kat luar negara. Itu pun pasal tak biasa dengan black ice. Kemudian snow, saya tak biasa. Black ice tu dia musim sejuk sana, dia dua bahaya. Satu snow, kau tebal. Satu lagi black ice. Black ice ni dia tak ada snow. Tapi dia ada lapisan ice atas jalan. Dia tak nampak. Tapi kalau naik motor, you tarik brake sikit dia dah. Tak biasa. Orang lain yang biasa kawasan tu mungkin akan lebih berhati-hati lah. Tapi saya tak biasa. Dekat Malaysia, saya hampir kemalangan ada, tapi saya selamat. Alhamdulillah. Dan saya juga adalah penerima anugerah daripada Ketua Polis Negara, penunggang motosikal terbaik di Selangor. Saya dapat sijil. Dapat dalam sampul surat RM100 lagi. Dia kira macam mana tu? Bagi. Saya dapat. Saya ada. CJ tu tak bias tak ada. Tak ada orang yang lagi baik daripada Lando buat motor. Dapat ada nanti aku hantar gambar boleh keluar kat sini. Ada. CJ penghargaan lah. CJ penghargaan. So kira Lando tak pernah terlibat dengan aksiden besar. Tak ada. Saya dapat selamatkan diri saya daripada aksiden ada. Saya bawa pun tak laju. Ramai ingat Lando ni mesti bawa laju macam Fast and Furious. Tak ada lah kan? Sebab kita fikir kan, dah tua-tua ni fikir pasal anak bini kita kan. Keselamatan nombor satu lah. Keselamatan nombor satu. So bercerita pasal keselamatan ni kan. So saya tertarik untuk tanya, Lando pernah bawa konti tak? Dan kereta konti. Awet konti ke? Awet konti ke kereta konti? Kereta. Sebab awet konti, kalau filem dia ada awet konti, dia jaga konti. Itu lah. Konti tu kereta Eropah. Ada dulu masa muda dulu pernah ada girlfriend dulu X dia bawa SLK itulah. Anak datuk seorang tu lah. So pernah bawa tu. Kemudian kereta saya ada kereta lama, Rexton. Engine Mercedes 3.2. So engine dia Mercedes. Petrol. Tu kebayangkan insurans RM4,000 tu. RM4,000 lah? RM4,000. Insurans saja RM4,000. Insurans Rocktech RM4,000 lah. Setahun. So aku simpan tu dulu kan. Tapi engine tu best lah. Tapi suspension dia is Korean, Sanyong, soft, very soft. Tapi engine tak pernah ada masalah.
Macam masa bawa SLK tu, ada tak rasa special kereta tu, rasa beza dengan bawa kereta lokal? Kalau buat SLK memanglah special, orang usah dia. Kan? Lagi buka top kan. Memang biasalah kan bawa SLK kan. Tapi itu nombor satu lah. Dapat rasa, image lah. Kan? Image lah. Tapi dari segi keselesaan pun ia juga. Ya juga. Tu mesti dapat dengar lah. Suspension ni lebih kompleks macam bro cakap itu tadi. Dia lebih kompleks. So kalau rosak memang rabak lah. Kalau convertible system dia punya atap tu rosak tu, masak berapa? 20,000 ada? Lebih kurang lah. Jangan main-main. Yang tu pun kadang pernah dapat. Bila kita buka, tak boleh nak tutup kan. Masak. Rasanya dia macam tu. Kena pula kat traffic light dekat Bukit Bintang, mak rempit sebelah, padan muka kau kan. Kita pula kena padan. Tengok landu kat dalam. Aduh. Hujan ke bang kan? Elok, image. Aduh. Tadi poin nombor 1, image. Image lah. Tapi bila kereta rosak, masak lah. Masak lah bro. Ada terfikir nak beli je kereta? Maybe untuk, saya lebih pada motosikal. Beli kan, kalau beli pun mungkin untuk isteri lah. Tapi saya cari for comfortable juga lah. Yang boleh buka. Yang boleh buka lah. Tapi kalau boleh, kalau rosak boleh buat manual lah. So tutup. Beli untuk isteri, mesti sebab isteri minat. So ada tak isteri bagi tahu kenapa dia minat kereta konti ni? Tak tahu. Perempuan ni selalu dia minat sebab bentuk je bro. Perempuan ni aku tanya kenapa suka, dia suka Audi. Kenapa suka Audi kan? Saya suka bentuk dia lah yang itu je lah perempuan. Bukan dia tahu teknikal lah, benda rosak, mana sedang rosak, mana piston yang macam kau cakap kat bawah tadi, kalau piston rosak macam mana nak repair, macam mana kan. Diorang bukan tahu. Kita yang keluar duit. So lebih kepada design lah. Dia perempuan lebih kepada design lah. Diorang bukan tahu. So kalau diberi pilihan BMW, Audi dan Mercedes, yang mana you prefer? Berdasarkan pengalaman Mercedes lah. Mercedes. Bukan sebab X Bukan sebab X Bukan. Mercedes sebab saya punya kereta accident memang dah terbukti. Enjin dia sedap. Bawa laju pun steady lah. Steady. Tapi kalau Cik pernah bawa model-model lain, mungkin akan tukar selera. Betul juga. Betul juga. Ada yang lagi better. Betul juga. Daripada Mercedes. Contoh macam saya cakap, untuk safety dan keselesaan, Volvo boleh try dulu, tengok macam mana. Tapi manusia bro, manusia tak pernah puas. Datang pula lepas tu baru beli kereta Mercedes, Audi, tiba-tiba datang pula kereta EV. Langsung senyap, langgar bam pun tak rasa apa-apa. Kan? Bahaya bang. Ya, bahaya juga. Itulah manusia tak pernah puas. Itulah masalah dia. Sebab EV senyap. Kentut berbunyi bang. Kantoi. Pasal aku. Bahaya juga Tapi untuk kalau pakai kat Malaysia, lagi better cari yang safety punya kereta lah. Safety, kalau ikut brand sekarang ni memang Volvo lah. Memang cakap Volvo kan. Tapi dia punya Nak jual balik second value memang drop. Tak boleh memang drop tinggi lah. Macam motor Demak lebih kurang. Macam motor Demak lah. Tapi safety dia memang nombor 1 lah kalau ikutkan. Lebih kurang macam lori dia juga lah. Ya. Volvo punya. Tapi dia antara banyak kerja konti ni, Volvo pada saya dia tak naik sangat lah. Zaman-zaman dulu 80-an mungkin orang bangga lah dengan Volvo kan. Kotak mancis orang panggil kan. Tapi sekarang macam kurang. Diorang promosi agak terlewat lah. Volvo kalau kita tengok dia punya promosi peminat pun yang agak berusia lah. Yang family man. Sebab Volvo ni memang terkenal dengan safety kan, betul. So kalau saya ingat balik lah, saya pula yang jadi ni kan. Kalau saya ingat balik teknologi yang 3 point punya seatback, Volvo terbaik Volvo. Dan dia bagi free je orang lain, kereta jenama lain pakai. Sebab dia nak sumbang dalam keselamatan. Good. So dia jadi trademark dia sampai sekarang. So kalau abang tanya saya sebenarnya kereta mana saya, kalau keselamatan Volvo. Tapi saya suka kena angin sebab Volvo tak ada convertible. Ada? Tak ada. Yelah, kalau yang jenis buka bumbung je abang fikir logik. Tak selamat. Safety. Buka-buka terbang. Betul juga Batu kan, lori pijak batu. Betul. Kena. Betul. Lagi satu kalau macam Volvo, dia dari dulu lagi dia ada line apa tu? Yang side mirror tepi, spot line. Blind spot. Blind spot punya warning. Ada?
Tapi sekarang kereta sekarang semua dah ada. Banyak dah ada. Tapi dia yang first. Dia yang first Dia yang awal kan. Antara yang awal yang pakai tu, safety tu. Kereta ni saya lebih second lah. Kalau motor boleh consider juga brand new, tapi tak minat. Saya tak minat bawa kereta sangat. Saya memang penunggang daripada dulu. Daripada dulu memang menunggang motor. Kereta tak minat bawa. Kereta tak minat. Kalau beli ada, contohnya Hilux saya ni untuk semata-mata untuk bawa kerja lah. Untuk Percy Brotherhood. Yang Rexton pun untuk bawa tar juga. Dulu Viva bini aku bawa tar. Viva bawa setengah tan. Jahanam suspension. Aku juga kena repair. Viva bawa tar. Viva bini tu. Viva aku, Viva bini aku. So patutlah nak ganti dengan Audi. InsyaAllah. Tapi kalau saya beli pun mungkin second hand. Second hand lah. Yang masih okey lagi lah. Kalau ditengok lah isu-isu panas kan. Ada isu panas yang dalam Malaysia ni adalah kereta terpakai ataupun kereta recon yang nak cerita penjual ni tak telus. Tak telus lah. Menipu lah. Kereta pernah accident, pernah total loss. Motor pun ada. Diberitahu accident. Kan kereta mileage rendah kan. Biasa mileage dekat Malaysia kalau kita tengok pun memang yang AP lah. Yang daripada overseas. Yang overseas ataupun yang local pun mileage di manis-maniskan lah, digula-gulakan dengan mileage rendah. Mileage tu okey lagi lah cik. Nak tanya pasal ni. Yang total loss tu dia repair balik. Lepas tu dia jual balik. So nak tukar nama atau cik nak beli kan, nak tukar nama kena lalu Puspakom. Betul? Macam mana boleh lepas? Betul juga tu. Puspakom lagi. Tapi kita pernah ada sesi dengan orang insurans. Abang Jubah. Abang Jubah betul. So Abang Jubah ada menjelaskan total loss ni dia ada dua kategori. Satu wrap. Dia ada satu lagi scrap. Scrap. So yang wreck ni dia bukan total loss disebabkan structure dia, bukan sebabkan dia body dia memang dah tak boleh pakai, tapi di labelkan total loss sebab value dia. Maksudnya value dia insurans, maksudnya total, bukan value, cost untuk repair. Cost untuk lagi tinggi daripada tu. Tinggi dibandingkan dengan sum insured dia tu. Jadi itu yang wreck. Mungkin itu yang total loss yang ada dalam market. Tapi saya tak pasti kalau Abang Lando pernah jumpa kereta total loss yang dah scrap tapi dijual balik. Saya belum pernah jadi pada saya lah. Tapi saya pernah dengar ada info lah, mengatakan bahawa lori yang kena tsunami dulu ada dibawa masuk. Ini saya pernah dengar, ada informer lah. Dibawa masuk ke Malaysia, dia kata refurbish. Padahal lori tu dah tsunami. Bayangkanlah apa kereta lori tsunami. Sebab itulah kalau kita tengok zaman sekarang ni banyak kerosakan-kerosakan lori lori-lori yang second hand bawa daripada overseas ni, bila berlaku tu nanti banyak yang tak boleh kontrol dan sebagainya. Ganda patah lah, apa benda lah. Betul. Itu yang jadi isu. Jadi bukan kereta saja, lori pun ada. Itu yang lebih menakutkan saya sebenarnya. Kalau kereta ni benda kecil, kalau lori besar macam tu kena pula bas. Betul. Ta'uzubillah min zalik lah. Kita takut. Tapi belum berlaku pada saya lagi lah. Belum berlaku kan? Belum. Tapi Lando ada nak beli kereta terpakai. Jadi sebab tu kita tanya soalan ni. Itulah. Kena hati-hatilah. Tapi saya rapat dengan satu dia panggil Scroot. Scroot ni pun saya dengar boleh pakai juga dia punya data yang kita boleh bayar dan report dia tu kan. Mungkin kita boleh dapat info yang mungkin dilindungi oleh penjual kan. Mungkin itu salah satu jalan saya lah untuk mengelakkan kejadian ini berlaku. Tetapi kebanyakan lah yang saya kenal, terutama kalau bengkel Melayu ataupun seller kereta terpakai Melayu nampak saya rasa dia tak berani. Tak berani nak kencing aku lah. Kan? Betul. Pejabat kerajaan berlaku lock bengkel tak ada masalah lah. Jangan Lando lock bengkel ni dah. Lock tak bagi orang masuk boleh kan? InsyaAllah lah. Sampai sekarang belum ada orang berani dengan saya lah. Belum. Benda buat jahat ni. Berkaitan dengan bengkel tadi. Bengkel tak berani tipu. Kan? Lando pernah kena tipu ke? Sebelum ni repair kereta kat mana? Saya kereta terpakai semua saya workshop luar lah. Tapi saya kenal lah. Saya make sure saya kenal lah. So saya pun kenal hati budi dia. Sebab tu orang kata, saya pernah nasihatkan orang, kawan-kawan saya, supaya mengenali not the business but the owner of the business. Sebab business tu bukan jahat. Business tu is
entiti apa tu perniagaan. Tapi orang yang mengendalikan tu siapa? Kalau bisnes nama gas sekalipun, rating Facebook 5 star sekalipun, tapi kalau dia niat jahat, dia boleh jadi juga. Betul. So kenal orang tu siapa. Nak bergaduh dengan on workshop ke? Macam saya cakap lah, paling saya berkeras sikit pun sebab lambat hantar apa tu, nak dapat balik tu lambat. Lambat siap. Itu je lah. Tapi belum ada pengalaman yang teruk dengan diorang lah. Selalu saya cakap diorang follow je. So lambat siap tu biasa kalau dekat bengkel disebabkan apa? Macam mana boleh contohlah satu situasi, katalah Lando tadi dah dijanjikan siap hari Ahad, sekian-sekian hari bulan. Tiba-tiba dia jadi tak siap hari tu. Apa penyebab? Dia first tengok job. Lagi satu, kita kena bagi tahu kalau macam untuk biasanya kalau yang workshop ada supervisor lah, dia kena bagi tahu betul-betul kat customer tu. Dia macam ada timeline kan? Timeline. Proses tu berapa lama. So yang tu dia orang dah tahu. Tapi bila ada in case, contoh dia nak buka, dia nak tukar gasket tu, kalau ikutkan 1 hari. Masa Pomen buka ada benda yang loose, jam lah, tak boleh buka. Kena inform awal. Abang buat video sekarang ni kan dah ada WhatsApp. Buat video bang, yang ni jam lah 2 biji. Nak kena panggil orang wedding, buka. So customer boleh faham benda macam tu. Yang biasanya orang marah, dia cakap 2 hari. Tapi dah sampai 2 hari tu ada masalah, dia tak inform. Tu minta lagi tambah hari. Minta tambah hari. Okey. Bila ni customer pula kena cari. Kereta aku dah siap belum? Yang tu jadi orang fed up. Benda tu kena bagi tahu elok-elok. InsyaAllah orang boleh terima benda tu. Sebab saya jenis yang kalau saya hantar motor ke kereta ke, saya jenis tak suka simpan kereta kat bengkel. Betul. Kalau saya hantar pagi, petang saya nak siap. Saya suruh cakap macam tu. Lantak kau lah, aku nak kata aku gila ke apa, tapi aku kalau dan aku sanggup bayar apa-apa saja. Aku tak kisah. Aku bukannya berkira. Sebab aku tahu dia pun cek makan. So apa dia nak dia, dan kita bagi dia, tapi kita nak cepat siap. Saya tak suka macam kereta sadai dekat luar shop block. Saya tak suka. Saya tak suka kereta terbiar. Kat sini Lando jangan risau, kita parking kat dalam. Terbaik. Dia bukan dekat luar shop block. Kita dalam bangunan nasi dia tengok. Memang puas. Dan tak ada saman majlis. Jangan bimbang. Tak ada saman majlis jangan cerita. Lagi dia datang saman dia. Tak ada, kalau macam shop lock, parking kat luar kena saman. Betul. Kalau tak bayar kan. Itu saya sukalah macam tempat yang betul lebih proper lah. Macam kedai bengkel ni, pada saya lebih proper. Menjamin keselamatan harta pengguna, your client, dan juga untuk mengelakkan daripada kejadian kecurian kepada barang-barang, even barang korang sendiri kan. Betul. Bagus lah. So kalau kita tengok juga, kita pergi tengok dekat situasi dekat Malaysia ni, banyak workshop-workshop kan. Terlalu banyak dekat shop lot, even dekat rumah pun ada yang buat. Workshop warga asing. Bawah pokok pun ada. Kan? Betul. Tapi tu mungkin berlaku kat kampung-kampung lah, bawah pokok tu. So soalan saya, benda ni ada kaitan tak dengan keselamatan? Untuk dalam pandangan Lando lah. Pada saya ya. Sebab sebagaimana macam kekurangan banyak tenaga kerja dalam bidang pembuatan jalan raya, diorang ni, kelemahan diorang yang saya study sendiri, diorang ni belajar melalui hearsay. Dia dengar supervisor dia cakap apa, cerita apa kan, kawan-kawan lama dia orang kata otai-otai dalam syarikat tu cakap apa, tapi tak ada qualification, tak ada akreditasi sijil diploma ke apa-apa tentang bidang yang mereka ceburi, yang menyatakan dia tu kompeten. Dia boleh kata tak kompeten lah. Cuma dengar cakap, bos tu cakap macam tu, ni bos cakap macam ni, ni supervisor cakap macam ni, tapi tak ada apa yang meyakinkan pengguna yang mereka ni kompeten. Dan itu berlaku juga pada bengkel-bengkel. Ini saya rasa perlu ada satu perubahan lah. Sebab saya tengok banyak bengkel kata-kata warga asing pula tu kerja. Warga asing pula tu. Syahram ni Syahram banyak warga asing kan. Repair kereta konti tu kan, ada kat luar. Repair kereta konti. Macam mana? Ya, kalau macam untuk orang Malaysia sendiri kan, orang Malaysia yang belajar, yang terus habis SPM sekejap tu lain lah. Yang ni yang ambil course otomotif sendiri tu. Kalau untuk yang masuk contoh macam Giap Mara ke IKBN ke, dia orang buat CJ untuk lulus tu memang dia orang kena lepas betul-betul lah. Okey. Tapi kalau untuk swasta pun
untuk kolej-kolej luar ni, dia ada juga buat CJ kemahiran. Tapi yang tak kompeten pun boleh dapat CJ tu. Maknanya wujud. Maksudnya beli sertifikat lah. Lebih kurang lah bang. So bila masuk dalam industri, budak ni masuk je apa benda pun tak tahu. Dia jadi sepatutnya dia bila dia keluar daripada tempat belajar tu at least boleh cakap dia ni ada skill tu lah. Walaupun bukan semua, maknanya ada half pun dah kira okey. So kat situ daripada segi pengeluaran CJ tu sendiri lah untuk boleh dipersoalkan lah. Macam mana lagi macam mana boleh lepas. Bahaya tu. Terutama apa melibatkan komponen-komponen yang berkaitan keselamatan seperti brake dan sebagainya, suspension sebagainya, bahaya tu. Ada isu luar workshop tayar tak ikat. Ada yang skru memang resiko tinggi lah. Skru tak ikat tu mungkin terlibat dengan benda-benda terlarang kot. Yang tu ada yang jenis ni basic ni. Yang tu basic skru tak ikat. Mungkin ada yang tengah sedap. Yang buat kerja Syafiq kan? Bercakap berdasarkan pengalaman ke? Memang ada lah sebelum ni pun kerja kat tempat luar dulu kan. Memang ada yang orang mekanik yang main benda tu lah. So dia efek kepada kerja, efek kepada keselamatan customer tu sendiri. Selalu apa yang customer boleh buat, dia pergi tribunal atau minta ganti rugi je lah. Minta ganti rugi tribunal. Habis tu kalau mati. Betul. Jadi rumit juga kat situ. Tayar tak ikat boleh cabut. Tayar tak ikat boleh cabut. Sebab itulah pada saya selalu nasihatkan kenali business owner dan pekerja-pekerja kat situ lah. Mungkin apa yang penonton boleh buat adalah cuba hantar untuk benda yang remeh-remeh dulu. Kan, jangan terus hantar untuk repair gearbox ke apa. Kenali dia, saja test dia dulu. Tak rugi mungkin suruh dia cek tayar, pressure tayar ke. Kita tengok dia punya hati budi dia macam mana kan. Kita tengok tempat dia bersih ke tidak, pekerja dia terjaga ke tidak. Itu kita kena selidik lah, kena pandai-pandai lah. Tapi itu lebih baik daripada kita dah keluarkan modal yang besar untuk kerosakan yang besar, kemudian kita tak puas hati. Saya rasa itu lagi baik. So itu dari sudut tindakan yang boleh diambil oleh pengguna lah, konsumer. Tapi bagaimana pula kalau pihak government ataupun pihak jabatan ni, apa dia boleh buat untuk kontrol bengkel-bengkel ni supaya keselamatan pengguna ni terjamin? Wallahualam, saya tak tahu sama ada Malaysia ni mewajibkan qualification untuk buka bengkel. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Sebab kalau syarikat jalan raya, penyelenggaraan jalan raya, sekurang-kurangnya dia punya bos ataupun ada staff ke atas tu yang sekurang-kurangnya ada IR, ada qualification. Tapi dari segi bengkel kereta saya tak tahu. Kalau tak ada, saya harap diadakan. Sekurang-kurangnya bos dia ada pernah lalu kursus-kursus sejak marah ke dan sebagainya. Sekurang-kurangnya membuktikan yang ada qualification, ada seorang boleh pantau lah. Tapi ini masih dalam bengkel lah. Bagaimana pula mengenai barang? Contohlah macam kita tengok sekarang ni, banyak barang-barang yang kita banyak pilihan, kan? So pengguna pun memang berbandingkan harga. So contoh dekat platform online banyak yang dijual dan memang terbukti ada yang fake. Ada minyak hitam pun ada. OEM, ada yang original. So apa nasihat Lando untuk dalam pemilihan barang-barang ni oleh pengguna? Peribahasa Melayu ada cakap Allah membeli menang memakai lah. Sebab kita tak boleh halang duit orang kan. Kau nak spend macam mana, cara engkau lah. Kau nak murah, kau dapatlah kualiti murah. Tapi ingatlah kalau melibatkan kenderaan, lagi-lagi kita bawa family, bawa mak ayah kita, anak-anak kita, kalau berlaku apa-apa, risikonya semua orang kena. So saya nasihatkan janganlah kata terlalu berkira sangatlah, terutama dalam segi penjagaan kenderaan ni, sebab dia melibatkan ramai orang kan. Janganlah, kadang-kadang ada pengguna tu tahu yang minyak tu fake. minyak fake, tapi dia tak apalah, pakai kan? Pakai pun jalan juga kan. Beli tayar second pula, tengok dah bengkak pula tu, pakai juga, tak apalah, ni mungkin sampai minggu depan saja kan, tapi terus jalan juga. Ini yang bahaya, sikap begini dia akan melibatkan orang ramai yang menggunakan jalan raya yang sama. Itu baru-baru ni viral dekat, saya rasa semalam macam saya, ada roadblock. Sekarang ni banyak musim roadblock.
ada pemandu kereta mewah yang tak bayar road tax. Kan? Sebab tak mampu katanya. Kereta mewah. Ya, kereta mewah tapi tak mampu bayar road tax. Ini saya nak pesan kepada semua pengguna kat luar sana. Lagi-lagi berkaitan dengan alat ganti. Kalau kemampuan kita tak setinggi mana, pakailah kereta yang penting kita selesa bawa dan kita mampu selenggara. Betul. Tak apalah bawa Saga BLM. Tak apalah bawalah Viva. Tapi sebab kau tahu dia ada kos-kos penjagaan dia. Unless kau memang engineer yang kau buka rumah, kau ada garaj macam luar negara, ada own garaj. Betul. Sebab rumah jauh-jauh kan, Australia rumah jauh-jauh kan. Dia ada own garaj. Kalau korang jenis macam tu, tak apa. Kau repair sendiri kat rumah, self-service kat rumah. Tapi kalau tak mampu mengharapkan bengkel, memilikilah kereta yang kau mampu nak jaga. Macam perempuan lah. Kau dah tahu kau je ni, kau ambil pula Cikaru macam tu yang high budget punya, masak kau. Kan? Sama dengan kereta dengan motor juga. Kan? Jangan ingat kau je sedap je tapi kau tak boleh jaga. Betul? Tekan memang sedap. Tekan memang sedap. Nak kena servis tu. Nak kena servis tu yang tak tahan tu. Rotek insurance tak boleh sambung. Lepas tu nak maintain macam mana? Nak maintain macam mana? So, apa yang Landa sampaikan ni, kereta mewah, maintenance dia tinggi. Mewah. Mampu. Betul ke, Bi? Betul. Betul. Sebab itulah saya cakap, kalau tak mampu yang nak cun kan, tapi tak mampu yang anak dara, ambillah Jan. Macam aku kereta second. Tak apa, janji mampu. Betul. Dah tahu bajet-bajet. Beli ni cash dapat murah. Adalah bajet dalam 20,000. Kalau top rosak ke, bolehlah bajet sikit. Kawan-kawan kerja kat sini dapat diskaun sikit ke. Tu dia. Tak apa. Janji kita mampu. Tak, yang tadi yang melintas tadi tu ada. Yang melintas tadi tu, abang negur tadi tu. Minta diskaun kat dia boleh. Kita tanya dulu Landu, apa kata-kata terakhir Landu buat penonton Transmatic Autobahn punya podcast ni? Untuk semua penonton Transmatic Autobahn. Ya. Okey. Supaya fikirlah keselamatan diri sendiri, family dan juga jalan raya yang kita berkongsi, sebab kita semua menggunakan laluan yang sama. Tak kisah apa bangsa sekalipun, apa pendapatan kita sekalipun, apa pangkat kita sekalipun, kita masih menggunakan laluan yang sama. So berkongsi dengan penuh berhemah lah. Lagi satu, jangan lupa untuk belia-belia kat luar sana, saya sangat galakkan supaya menceburi bidang tenaga kerja yang menggunakan tangan. Supaya kita boleh mengangkat martabat pekerja-pekerja Kuala Biru, terutama Kuala Biru, memperkasakan semoga mereka ni diiktiraf menjadi satu tenaga kerja profesional di Malaysia. Sangat penting tu. Jangan biarkan warga-warga asing ni merobek, merampas apa tu yang sepatutnya menjadi kita punya tanggungjawab dan hak. Mantap, padat. InsyaAllah. So insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Episod ni adalah episod yang setakat ni rasanya di Transmatic Autobahn ini adalah episod yang paling special setakat ni. Tapi alang-alang dan Lando pun dah tersebut pasal kereta piang tadi. Mungkin kita akan jemput lagi Tuan Lando di episod yang akan datang. Okey, stay tune. Nanti jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton untuk episod kali ini. Jumpa lagi. Transmatic Autobahn, nombor 1 pilihan gearbox.